Ingat arti segala kandungan dalam surah Quran ni perlu sangat diamal sepenuhnya, dilaksanakan sepenuhnya, dihayati sepenuhnya oleh manusia. Kalau tidak gitu kan, Islam dia pucat lah. Bila Islam pucat dengan iman pun dia jadi tak ada lah. Jadi satu daripada organ jantung yang diajar dalam surah Yasin ni ialah wa nufikha fis-sur. Nufikha fis-sur menggambar pada kita bahawa satu hari nanti akan ditiup sangkala. Sebutan sangkala ni hamba pun tak tahu juga makna berapa, tapi dalam kitab-kitab tua, kitab Jawi tua kita sebut sangkala. Dari segi zahir, sebutan zahirnya, satu hari nanti malaikat akan pegang sangkala. Apa nak tiup sangkala? Lala ni malaikat hok megang sangkala duk pegang dah. Dia penuh Nabi sebut, dia kata, tuan-tuan semua, bagaimana saya nak gembira sedangkan malaikat hok duk megang sangkala ni ada duk pegang dah mulut dia. Cuma nanti perintah dia. Lah mana saya nak suka cita, lah mana saya nak gembira hidup tak dunia. Sedangkan malaikat hok duk jaga sangkala ni, dia tak ada apa nak bisi sangkala ni mulut dia, nanti perintah tiup.